Still the same podcast. Real people, real stories on a whole different angle. What's up, everybody? Welcome to the SSBD. Same but Nama different. aku Dan. Nama aku Shazli. Nama aku Mus. Dan namaku Bobby. Ya, ini dah podcast pertama ya. Ya, saya, bang. Episod ke-1. Ke-1. Ya, kita agak nervous saya nampak ni semua kat sini kan. Betul. Betul Ada cakap. yang first time, ada yang dah berdua kali. Berdua. Siapa yang dah 2 kali? 2 kali aku tak tahu lah. Adalah makhluk ni kat dunia. Ya. Insan Allah. Makhluk Okay. Makhluk lah. Makhluk lah. Makhluk is creature apa? Betul juga. Kau nak step mana? Kita creature. Macam mana spell aeroplane? ARROW. Betul. Aeroplane. Betul. Oh, aeroplane macam Jadi, tu ya. macam guys, Betul. ada bagus. Baik. Alhamdulillah bagus. So- Alhamdulillah. Pilot episode dia welcome everyone once again to SSBD. Same but different. Ada juga tanya kita asal same but different. Actually kenapa? Okay, cerita dia begini. Alkisah. Okay. So same but different is actually derived from kita punya previous aku punya previous idea. Same but different. Kita same as every podcast, tapi kita try to be different in every angle in our content. Itu dia punya professional answer lah. Kalau tak professional, actually sebenarnya aku dengan Bobby ni orang dulu cakap muka sama. Dulu Ya lah. doh, aku tak boleh terima doh. Sumpah doh. Dia tak boleh terima jadi orang yang kacak dalam dunia. Aku malas tu. Aku sampai layangkan tu orang tu. Orang tanya, Dan, macam mana? Macam dah lama tu tak jumpa. Korang tak tahu Aku sampai cerita. macam tu, doh. Dia pernah dah dalam club orang tegur dia kat aku. Ya. Sebab dia pun pop. Dalam kelab lah. Dalam Dalam club. club bro. Tapi Dia ni pergi cerita lama lah. Dia cerita lama lah. Kan? Masyarakat lah. club. CC Community Center. Alah. Aku rasa cerita lama. Kan haram. Betul. Ya. Nampak muka korang macam haram juga. Okay. So guys, so kita dah datang together ni for the first time for our pilot episode. Kita bagi introduction lah diri kita sendiri. Okay. Okay, for example aku Dan. Ya. Nama saya Daniel. Yeah. Pada siapa yang tak kenal, Daniel ada nama panjang. Nama lagi panjang is Dan Dangerous. Dan Okay. diam. Dan Jadi diam. purpose kita buat podcast ni actually is kita semua boleh berbual. Kita suka berbual, kita suka sembang. Ya. Tapi kan aku ni introvert. Kau Tahu. nak cakap extrovert tadi. Aku nak Tadi kan nak cakap tercakap extrovert, tapi actually aku ni introvert. Okay. Tak apa, kau dah dengan kita kau jadi extrovert. Yalah, I hope kita boleh grow up together in this podcast. Nanti aku boleh banyak berbual lah Terlebih grow ni. Boleh Dah terlebih grow. Kalau ikut masing-masing age dah terlebih grow. Betul. Kita semua actually tua-tua. Harap je muka macam Gen Z. Actually siapa Macam yang paling tua? lahanat dia. Siapa yang paling tua? Ada lah paling handsome lah. Siapa fikir dia handsome dia lah tua. Aku Tua lah kau. Okay, Kalau kau rasa kau tua, tua lah ikut kau. tua lah. Tua handsome lah kira. handsome lah. Kita tak tahu dia jalan macam mana tadi. Kau tak faham Bob. Orang kata we age like old. We Age like old wine. salah lah. We all like age wine. We age like fine wine. Yeah. So yalah, kita buat ni podcast jatuh sembang-sembang, santai-santai berbual lah. Pasal kita miss the old void deck punya vibe. Serius lah. Dulu lepak. Pondok. Kau serius lah. Oh, pondok Kau sibuk kau. Pondok. Time kira lepak bawah lah. Dulu kita lepak bawah banyak berbual nonsense apa. Pakai suara pendek apa. Sekarang semua pakai suara panjang apa. Suara pendek. Betul. Tapi kat goyak sikit nampak. Goyak. Ikut vibe. Ada dalam tak pakai. Kedua je. Angin lah angin. Itu tak payah tahu. Korang tak payah tahu tu. Sibuk kalau apa lah. Kalau nak tahu DM lah. Tapi Nak tahu most juga. lah. Nak tahu juga. Kalau tak nak tahu diam lah. Orang tak kepo. Gitu. So basically kita start this podcast because kita suka berbual. That's what I said just now. Kita suka berbual and kita suka controversies. Macam kita faham banyak podcast kat luar sana dah buat controversial podcast, question. We will try to ask the questions that korang takut tu tanya. Macam? Seperti
For example abang-abang hustler kat luar sana yang ada bisnes. Orang selalu cakap, orang Melayu buka bisnes, Melayu mata merah dengan Melayu. Nanti mata merah dia hantar Black magic. kita try korek ni macam cerita. Black magic Dari tadi peti. Tepeletih. Ji. Kira macam orang tabur ni tabur tanah kubur pasir kubur, tanah kubur so that kind of thing kita try to explore. Terpulang kepada siapa yang tengok. Kalau korang boleh accept, alhamdulillah. Tak boleh accept, jangan tengok. Senang main cakap kita tak paksa korang tengok. Tapi kalau korang interested tu tengok. Kita kat sini nak korek cerita je. Korek cerita Korek hidung Korang pun agak-agak jangan bagi aku berbual sorang kan. Mesti korang berbual juga celaka. Tapi kalau korang rasa kalau orang tengah dengar ni, korang nak korek hidung, korang korek. Aku pun tak kisah, tak nampak apa, betul tak? Korang yang nampak kita apa? Kita je yang tak boleh buat. Korang enjoy apa? Korang happy, korang kikitkan kira. Kira kita bahan lah. Korang tak kita bahan je. Okay Charles, introduction sikit. Cik, kau masuk macam gitu kau hadang. Sebab kau dah banyak tu, panjang tu kau cerita. Kau introduction dah macam ni Sul. Kau buat. Okey lah, nama aku Shazli. Okay. Tapi ada yang kenal saya sebagai ada yang kenal aku sebagai Syaz Ali. Dulu aku rap dulu. Abang-abang rappers Sekarang jarang Sekarang jarang sikit. Kenapa macam jarang? Sebab tak ada time kot. Aku suka main game Suka main game aku suka main game streamer Apa game? Aku main COD most of the time Most of the time. COD guys, korang kena fikir COD tu is Cash Call of on Duty. delivery. Call of Duty bukan cash on delivery Betul. Cash on delivery tu kau orang buat Grab di sana. Orang tu cakap jangan biar pandai, jangan pandai-pandai. Betul. Tapi apart from gaming ni semua, kita jangan buat pasal gaming, kita buat pasal this podcast lah. Okay. Sim badal lah. So macam kau macam masuk dalam podcast ni lah kan. Apa buat kau macam tertiba macam nak join in the tiba podcast? kan? Nampak? Okay. Interview by question. The story is, aku tiba dapat message daripada Dan. Dan cakap dia nak buka podcast. Dia nak aku masuk. Betul. Aku pun buka podcast. Boleh lah. Terus masuk lah. Terus lah. Dia punya reason asal aku panggil Charles. Kalau korang dengar betul dia berbual, suara bagi aku golden voice bro. Golden voice. Suara aku golden voice. Suara dia radio. Dengar boleh steam. Tapi golden. Entahlah siapa-siapa yang dengar suara aku, kalau korang kalau korang korang ada rasa dengar macam suara dia macam golden voice, so korang boleh komen lah kat tu lah. Komen golden dekat Spotify apa kan. Suara abang golden lah kira. Golden voice. Boleh buat lah. goyang. Ada yang basah ke? Tak tahu. Stop sini. tak apa. Macam. Terima kasih lah. Okay, sekarang siapa pula? So Mus. Nama saya Mus. saya kira kau very formal je. Kira aku formal lah. Kau kira paling kecil lah kata kita community. Betul lah. Kata Sibuk same but different. Different same but sizes different lah. Sizes lah. Aku pun dah percaya dia. Jangan berbual belit-belit. Sizes. For the height semua nanti keluar. Okay, nama penuh saya Mustafa Kamal. Dulu kita joget lah. Dan panggil Jantan joget lah. JJ. Ya, kita joget. Aduh. So kira Mus ni dia kira virgin podcaster. Betul. Dia jarang berbual depan kamera, dia jarang berbual kat mic. Jarang. Betul. Tak pernah berbual. Ambil gambar je. Ambil gambar. Kira dia nak tunjuk handsome lah. Betul. Boleh nampak lah. Apa feeling kau dapat masuk podcast first time? Aku excited tu. Kenapa kau excited? So aku suka berbual. Tapi aku berbual banyak kosong. Kosong okey. Kosong masih okey. Janji berbual. Janji boleh berbual. Janji berbual. Janji berbual. Berbual. Asal aku macam Kenapa ni Mak? betul tak? Apa cerita? Kau minum air? Ya betul. Asal dah lama tak ni tak jilat bibir. Bibir kering. Bibir kering tu. Musibut. Bibir kering jadi lidah pun jadi kering tu. Macam dia stuck tau. Lidah keluar. Susah tu. So last kali aku lah kan. Okay, aku actually daripada nama aku Bobby. So kalau nak nama panjang Bobby Chulo. tak, nama panjang aku Muhammad Nur Azim. Oi, sedap nama so, tu. kalau korang dengar Muhammad Nur Azim ni macam baik lah, tapi kau tengok muka macam lain sikit lah. So apart from that, it's not my first time doing podcast. So apparently
Dan call aku to join, then aku just like macam okay lah, why not lah, just Cuba-cuba lah. Cubalah the next one lah, because untuk aku like aku tak ada time, but aku try to make time for this podcast lah, since macam Wah, dia punya jiwa. Baik lah. Bibir-bibir kering pun jiwa. dia tu sekarang dah tak pelak tu, dah tak macam dah tongue twisting tu bila berbual macam ni. Kau baru jilat bibir apa tadi? Oh ya, kau nampak kau kira kepo ke Aku perhatikan sahabat-sahabat aku tu sini. Jadi apa korang dengar ni semua Dan yang panggil. Jadi akulah yang start ni podcast. Pasal aku rasa kita ada vibe dia, kita ada chemistry lah, boleh berbual, chemistry insya-Allah lah. lah. Kita cuba sedaya upaya nak bagi ni podcast fly lah kira. Fly to the moon lah. InsyaAllah dengan support Fly. korang lah. Kalau korang tengok nak support lah. Follow kita, subscribe kat kita So punya YouTube semua. betul guys, jangan lupa follow SSBD guys SSBD Cast kan. Cast. Ya, Follow SSBD. kita kat Spotify, Ya, Spotify. ssbd.cast, Instagram ssbd.cast, Spelling lah sikit. spelling ssbd.cast. Betul. CST ya. So far ini dua kita ada, YouTube dengan TikTok belum lagi. Pasal Yes, kita betul. belum ada konten. Betul. So slow and steady, step by step lah. So harap-harap korang support lah kita, and kita look forward to korang punya support lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin, InsyaAllah, amin, amin. So guys, kita dah introduction dah habis dah ni? Introduction pula Introduction Sudah. dah habis ni. Okay, sabar kita check. Lagi berapa minit tinggal bang? Mana kita pay timekeeper? Lagi banyak tu. Lagi banyak Okay. Ha. Aku ada satu question lah. Kita boleh discuss kejap je. Okay. Apa? Bagi korang kan, Ha? dalam korang pay live bila korang membesar ni, sakit apa yang paling korang boleh ingat? Sakit apa? Sakit apa? Apa sakit yang korang pernah experience yang korang tak boleh lupa? Alamak. Jiwa lah. Sakit jiwa gila sial. Kau dah kenapa? Musibah. Kalau aku time aku sunat, Sunat tak boleh lupa tu daripada sakit. Sunat best tu. Ha? Asal kau sampai sunat sakit tu? Sakit tu. Aku pay time pakai buluh sial sembarang ya. Pakai buluh? Tak, korang sunat pay time pakai apa? Aku buat dulu time. Gunting lah. Oh, kau ingat Pakai mesir rumput tu. Baring gitu. Gila sial. Nak panggil Bangla. Kena Jangan, bangsa, yes. Kira kau punya it's a whole event lah Holy band tu. Aku Holy kata band. aku suka buat besar-besar apa. Saran lah. Musibah dia budak. Sakit lah. Sakit aku memang pakai cincin tu. Ya aku pun cincin. Wow. Tapi aku cincin dia jahit. Aku ingat selagi bila dia tengah nak heal tu. Kadang-kadang kita walaupun muda, kadang-kadang terus terang cakap kita kadang steam. Tapi bukan steam pasal tengok video lucu. Kadang-kadang kau nak kencing nanti dia macam teng. Bila dia teng tu cincin aku tanggal. Tapi dia tak tanggal habis tau duk. Dia tergantung. So Sibuk. kau sunat 2 kali. Dengarlah dulu celaka belah habis cerita. Alamak. Dia macam tergantung kat benang dia. Kira macam tu lah dia punya chef Sibut. Kira kau disgusting motherfucker Kira- tau. Tak ini aku cakap sakit apa. Ini first Yeah. episode tau. In detail dia tu. In detail tau dia kasih kau dengan Kain. tergantung-gantung benang dia tau. Sorry again. Kata raw. Sorry, Kita sorry. raw. Benda apa? Tak, Banyak-banyak tak, topik serius tu. ni tu. Cincin. Tak sakit. Dia tergantung itu. Habis arwah mak aku dia nampak saya tergantung. Nampak Aku tergantung tidur tepi mak aku mak kau. potong. Mak. Kurang ajar sial ni. Celaka budak. Nampak cakap Arwah mak aku potong suatu benang. Nasib baik tak tersalah potong saya. ya, kalau tersalah potong kadang bukan nama Dan dah. Dina. Dina nama member aku saya. So aku buat member nama Dina. Kau seorang ke? Sorry tu. Habis dia pakai hanger. Kau dah pakai hanger? Pakailah hanger. Hanger. Aku pakai Hanger untuk cover. kira dia pakai kain lah. Untuk naikkan kain dia lah. Aku dulu letak kipas tu. Kain kipas kat Kau bawah. macam wild sangat. Jadi macam jadi angin. Dia menggambar lah. Jadi dia macam apa? Dia tak payah nak apa? Steady macam steam gitu. Kira lah. cepat kering ah, cepat kering ah. Kasih. Aku tak, aku Tidur pakai kangkang tu. aku pakai scaffolding. Scaffolding. Barang besar. Oh, kau kira nak menang lagi lah. Ni, okay, boleh. Scaffolding, piling. Rabak tak boleh lupa Kangkang. sakit dia. Tu kain kau yang besar. Ha? Kain kau je yang besar. Tak, masa barang dia besar. Dia barang besar, kain besar. Kau berbual apa? Saya ni teruk. Ini Minta maaf, ini gang. terpulang pada korang punya korang punya vision. Karut saya. Karut First episode kita berbual pasal sunat. Aduh. Tapi sunat dulu sakit saya. Bila dah start laser dah tak sakit dah.
Aku tahu macam dua kali tu aku sunat Kau nak cakap kau sunat 2 kali ke? Scaffolding. Okay. Faham. Tu Aku faham kesakitan kau. Aku dah boleh imagine lah kau Boleh punya. Jangan imagine. Tahu. Jangan kata kau overthinking tu. Kalau Chas, Sakit apa? tak lah. Kau payah sakit. Sakit apa? Tak nak. Bodoh sah. Okay, aku tak ingat aku ni sunat lah. Tak lah. Kau Tetap pasal nak tak sunat nak juga. buat Benda sunat lah. tetap nak sunat lah. Orang tak cakap nak pasal lah. sakit apa. Dia ni dah cakap sunat, kau pun nak sunat Sakit juga. apa Sakit jatuh. Oh, aku ingat. Aku jatuh dan bibi aku berdarah. Bibir kering macam babi lah. Ui, Tapi rabak udara sial. tu, darah Smack rabak dick punya dah. dan kawan aku, kita main bawah blok kan. Kawan aku panggil bapak aku. Bapak Oi, aku busy. daripada tingkat atas dia turun bawah, dia angkat aku. Angkat balik rumah. Macam tu. Tu memorable lah kira kan. Tu memorable lah kira kan. Sebab dapat kena angkat. Dapat kena angkat. Celaka. Tu berapa tahun aku lupa lah. I was young lah. Yang gede sah. Younger days lah. Oh busy sah. Bibir koyak kena angkat. Bibi koyak tu. Tapi asal boleh berkoyak tu? Jatuh. Face plant lah. Oh face. Macam mana lagi? Ini. Face SSBD. Rabak lah face plant. Face plant. Pedih sial. Aku pernah face plant jatuh main skateboard. Oh kau tu skate lah. Dulu aku Skater skate. Then after that aku stop lah. I think ada yang tahu lah pasal ni story. Aku supposed to perform the next day. Aku jatuh. And Tak then perform. the next day aku perform. Tapi aku perform macam Kanye West tu. Macam gitu. Korang tahu kan? Tu macam kira wire shot lah. Some of you will know this story lah. Macam mantra tu. Dia pengen masuk. Macam siap ah. Semua sebab Mus. Kalau aku punya most memorable aku rasa secondary school kot. Aku letak bag, diri terhentak letterbox. So, Macam mana ada letterbox kat Macam sekolah mana kau? tu? Dalam kelas ke apa? tak, dia dekat sebelah counselor's room. Aku dulu prefect. Kau budak baik. Prefect. Dengar tu. Counselor tu. Ada badge. dulu. Pakai pakaian putih saya. Seluar panjang tau. Set 1 seluar panjang tu. Oh parlimen lah. Ya. Oh. Nak cakap je tak boleh cakap. Tak lah. Tak boleh tu. Jangan. Itu sensitif sikit. Aku diri terhentak bocor kepala. Saya aku tak tahu. Tak perasan pun darah. Aku nak peluh. Aku buat bodoh gitu. Terus aku usher that day. Kau Kat sini- joget lah. Usher. Usher as in like bagi orang datang untuk event kan. Oh, arak orang lah. Parents dia gitu. Dengan darah-darah aku tak tahu. Tu macam nitis. Tak ada orang tegur. Tak ada. Sampailah darah habis, makcik satu tegur. Nak, darah kepala darah. Aku cakap, Sial lah. Kira budak-budak sekolah kau heavy metal lah. Tengok kau darah tak ada hal. tak ada orang tegur aku tu. Gila habis. Dia nampak fighter tau. Aku kat front gate tu. Kira kau diri dalam lili lah. Macam peluh lah. Kan macam peluh kan. Peluh. Sibuk heavy metal saya sekolah. Rabak sial. Tak ada orang tegur. Tak ada orang tegur. Sampai makcik saya. Kalau sekarang itu dulu tu 2000 berapa? Aku sec 2000 Sec 2. Kalau sekarang aku rasa sebab sekarang kepo. Kan kepo. Memang kepo sekarang. Sekarang semua benda- kepo. Semua benda kan nak rekod. Sibuk betul betul, cakap. betul. Sekarang kepo kau kat sekolah, dia orang dari tingkat 2 nampak pun dia orang tegur kau. Ya. Duh, darah dong. Heavy metal. Dah zoom in saya. Tahu-tahu muka kau kelas Tom. Fed up bro. Sekolah ambil gambar hantar kat sekolah. See your prefect how come got blood I fight just now. Confirm Confirm, eh. Mothership Betul. keluar. Pasal apa? Pasal Melayu. Type M. Tak apa lah. Type M. Tak lah. Kau orang step tak tahu tak betul lah. Oh busy sih. Ambil Bobby. Aku time secondary school dulu aku pernah sakit gila lah. Okay, apa? Alamak. Oh nampak semua duduk. Alamak. Sakit gila Sakit lah. Dia sakit lah. Sakit bila aku tengok Sakit budak macam ni. nak balik ni. EZ-Link decline tu. Tu sakit. Tak apa. Aku sekolah dekat Sengkang tu, tinggal Eunos tu. Berat. Jauh. Jauh. Tak Jauh, ada macam Gelang dengan ni lah, pergi Jucak Komplek. Jauh sial. Jauh tu. Ya kau pakai perumpamaan macam sial lah Aku Bobby. tak tahu. Jauh. Sengkang pergi Eunos. North east to east lah kira. North to North east lah. North east to east. Duk aku dah nak Duk balik macam tu. Dah pukul 6 petang tu. Handphone aku pun dah mati. Hoi kira Handphone dah mati pukulan tak apa. sial. Aku nak balik ni EZ-Link. Okay aku tap. Titik. Apa sial? Aku tu sial dah kosong Tentu aku rasa
bukan kosong. Concession Congratulations. Dia cakap aku, congratulations bro, you cannot like the blast. You cannot board the bus. Dia cakap gitu. Concession pass aku dah rabak, dah habis lah. Bobby, kau jilat bibir lagi Bobby. Dah tak pelik lagi. Concession pass aku dah dah expired. Daripada Sengkang Kau jalan balik Eunos tu. Umur kau berapa tu? 14 tahun. 14 tahun ada handphone. Wah belai. Oh tu yang kau ambil kan? Dia punya story tu kau ambil tu. 14 tahun ada handphone. Dia penat, dia sakit, kau fikir handphone je. Kaya. Kau materialistic sangat. Kaya tu. Congratulations. Congratulations, you cannot you cannot board the bus. So ini- aku jalan tu. Ni dulu ada orang cakap tak, kalau kau naik bus, kalau kau apa-apa situation lah, macam tak lepas, engkau gaduh. Nanti mesti lepas. Duk, aku jaga muka tu, aku tak nak gaduh tu. Aku macam Bagus lah, bagus. jaga muka kan. Pam. Jalan. Dah gelap sampai rumah pukul 10 malam. Kewak kau jalan ke Cakap yang merangkak cerita sedih Syul. Duk. Sedih memang ni. Lagu Sedih sedih. punya. Sedih. The third one Ni. on the left. Ni. Bawah. Ni. Si. Ni bukan yang lagu. Ni kan. Okay, cerita. Inilah cerita dia, Tak guys. boleh. Kira nak Tapi inilah cerita dia guys. Aku jalan daripada Sengkang aku jalan slow. Pula tu aku dah penat tau. Dah penat. Aku dulu basketball player. Aku main baju dah basah tu. Dah basah semua. Aku ingat balik nak naik bas kan, keringkan baju. Dan lepas tu jalan kena reject tau. Perempuan reject aku masih okey tau. Bas reject aku dah Lagi dah sakit rabak lah. tu. Dah Lagi rabak sakit tu. lah. Allah. Kenapa? makin sedih saya lagu. Lagi. Dan lepas tu aku jalan all the way. Aku tengok jam. Okay, daripada Sengkang sampai ke Hougang 1 jam. Uish. 1 jam tu. Jalan. Dah gelap. Anjing pula. Aduh. Dekat Lepas Hougang- satu-satu. Hougang ada anjing. Memang Hougang dengan anjing macam sama-sama ada Haunjing. Dah tu aku kena kejar dengan anjing. Macam makin kuat lagu tu kan. Sorry. Okay, go. Okay dah. Kena kejar dengan anjing. Aku dah kena kejar dengan anjing. Terpaksa lari kan. Lari dah jauh. Aku dah penat gila. Bag pun dah berat. Sampai ke Defu Lane pula aku ingat tak ada anjing. Ada anjing Sana lagi. dah kira Industrial tu. industrial lah. Anjing lagi. Terpaksa aku baca semua buku umum. Terpaksa ni. Surah penuh ke atau sumum-bumum je? Semua buku itu je aku tahu. Semua buku Bismillahirrahmanirrahim. Semua buku bam. Jalan. Alhamdulillah tak ada anjing tu tak kejar. Dia relax tepi je. Sebab dia nampak aku dah takut apa. Aku jalan. Dah lagi gelap. Dah masuk pukul 9. Ui. Pukul 9 aku dah dalam pukul 9 tu. Aku dah pass by apa tu, CDC. Buka voucher. Comfort Dagro ni center. Aku Jauh saya jalan. dah sampai sana. Setelah sampai sana aku jalan lagi lah. Jalan dalam 9.30 10 gitu aku rasa sampai rumah. Sampai rumah pula mak aku dengan rotan. Aduh mak. Nasib baik bukan ada anjing dengan mak kau Syul. Aku dah nampak tau mak aku kat atas. Dia dah standby dengan rotan tau. Kesian Syul. Naik lift. Aku step bawah aku sakit. Jalan kira bongkok-bongkok ah. Jalan bongkok-bongkok. Cakap kenapa orang jatuh lah tadi. Kesian kena kejar anjing ni. Jalan bongkok-bongkok. Selamat lah tak kena rotan. Kiwak kecil-kecil dah komen kau. Kodoh. Aku tak boleh duk. Hari-hari balik kena rotan. Saya aku. Kira korang sama same but different lah. Satu pasal sebab sunat, satu kena. itu dia. Kena rembat. Terus masuk bilik air. Mandi. Terus tidur. So besok pukul 4 pagi bangun. Busy pergi sekolah. Pergi sekolah. 4 pagi 4 pagi aku dah bangun duk. Jauh. Jauh saya. Wow, dah macam sekolah kat JB Syul. 4 pagi bangun pukul 5 baru keluar. Cantik. First bus apa. Sampai sekolah pukul 6. Terpaling awal lah. Terpaling breakfast. Kat sana. Janji sampai lah. Sampai lah. Janji tapi dah top up EZ-Link belum? Sebelum pergi sekolah. Dah. Aku macam cakap dah expire. Macam sial lah. Okay guys. So itu kau dah dengar cerita introduction daripada kita empat lah. Okay. So kita will have to end this episode dulu. Kerana kita dah kesuntukan masa. Betul. So we hope that you guys will follow us. Kita punya Instagram, kita punya Spotify at ssbd.cast.cast. Remember to watch us for our next episode.
And also jangan lupa bahawa kita akan ada episode once a week once kita drop. Once a week kita drop lah. Kita drop once a episode. week. InsyaAllah once a week. That's our plan lah, once a week kan. Itulah plan dia. So right now kita We would like to thank our sponsors though. Sponsor kita. kita ada sponsor, nama apa? Jaws Interior. Jaws Interior, Okay. guys. Jaws Interior. Nak berbual apa Itu Jaws Interior? Aku dah nak buka handphone. Bagi buka guys. Kita baru. Okay, kita baru. This episode is brought to you by Jaws Interior, where the spirit of jousting inspires their design ethos, turning everyday spaces into something powerful. Yeah. Code SSBD JAWS50 to enjoy exclusive perks, $500 bathroom fittings vouchers, guaranteed upon first appointment set, redeemable with our preferred partner vendors. Dan korang akan dapat free artist impression service. Dan also free upgrade to EO Low Comel The High for all Carpentry. 5% off total contract value. Dan only limited to 20 people lah. 20 people sign up. Only. Also, you can contact them at 881-440-64 at the IG handle, DM at the IG at Jaws Interior SG. Yeah. Dengan itu guys, kita jumpa korang on the next episode of the SSBD Podcast. Thank you. Ciao.